Tokoh kewangan Islam, Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur pada Isnin atas satu pertuduhan bersubahat menjalankan perniagaan sekuriti tanpa lesen. Muhammad Daud, 62 tahun, yang juga bekas pengerusi Majlis Penasihat Syariah, Bank Negara Malaysia membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibaca di hadapan Hakim, Norma Ismail. Mengikut pertuduhan, lelaki itu didakwa bersubahat melakukan perbuatan berkenaan dengan bertindak sebagai wakil kepada Energi Eco Berhad di Pusat Perniagaan Reef, Rawang antara 14 Jun 2021 dan 9 Ogos 2023. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 58-1 Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 dan dibaca bersama Perenggan 370-C dan Subseksyen 367-1 Akta sama, yang memperuntukkan denda maksimum RM10 juta dan penjara tidak lebih 10 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan.